Aduhai, setiap tahun puasa ada je drama. Dan aku pula terperangkap di tengah-tengah. Kenapa semua stres sangat? Sebab ayah hilang lagi dari rumah. Mesyuarat keluarga! Mana ayah kamu pergi? Siang-siang dah hilang. Guna kereta mama. Lepas tu, balik lewat pula tu. Hari tu pula mak tengah simpan kunci kereta. Ayah pula hilangkan diri naik motor sifat Samad. Hari tu teman jemur kain. Teman tengok dia sengih-sengih kat phone. Apa dia buat Mungkin ayah sibuk kot. Tapi... Kamal, saya bawa keropok udang. Entah-entah ada udang sebalik batu. Ya tak ya juga kan. Habislah. Mesti dia ada. Jangan. Jomlah kita siasat. Acong ni pun satu. Sama ikut drama. Abang, kenapa buat saya macam ni? Korang buat apa semua kat sini? Ayah, kenapa ayah asyik hilang je? Ayah isi semua dekat Petronas je. Setiap hari? Hari tu, isi kereta mama sampai penuh. Lepas tu, motor Pak Samad, dia minta isi minyak pula. Kan hari tu, belikan kuih untuk Makcik Inai buka puasa. Isi hati biar gembira. Yelah, lupa. Kopi buat Kamal untuk buka puasa. Isi tenaga. Berdoa isi berkat. Isi perut waktu moreh. Lagipun, boleh menang ganjaran. Oh, jadi lebih isi, lebih rezeki. Isi semua, baru all happy. Nak menang petrol percuma? Belanja di Petronas setiap minggu. Kereta dan motor, dua-dua boleh. Menang hadiah bernilai RM7,000. Baiknya abang. Maaflah salah sangka. Lepas ni, saya pun nak isi semua. Isi kemeriahan. Ini baru mesra. Kadang-kala keluarga ada je drama. Tapi apa yang penting, kita masih dapat mesra dan kongsi rezeki bersama-sama. Ingat, isi semua sekali, isi kemeriahan. Ini baru mesra.